Hai, Assalamualaikum, salam sejahtera. Bertemu lagi dalam Kero Million Channel. Tim Boy main balik. Rek kali ni kami akan ke Kejuaraan Highland. Jauh aku berjalan, luas lagi pemandangan, banyak yang dapat aku rasa. Lama lagi hidup, apalagi yang nak datang. Hadapilah dengan ketabahan. Sedikit tak aku bergerak. Raid aku kali ni bersama 3 rider untuk ke Cameron Highland selama 2 hari 1 malam. Untuk penginapan kami dah booking check siap dekat Kia Farm, jadi kami terus pergi saja. Okay, untuk RV ataupun checkpoint yang pertama kami di area Gurun, aku top up RM6 kali ni. Jadi nak teruskan lagi untuk checkpoint kedua iaitu RNR Juru. Okey, checkpoint yang kedua RNR Juru. Kami seminyak dulu kat sini. Dia kami teruskan lagi checkpoint kami yang seterusnya Gunung Semangui. Okey, kami dah sampai dekat Hancang Gunung Semanggur RNR. Jadi kat sini kami nak singgah untuk buat apa yang patut dulu. Sekejap baru isi minyak, baru kami gerak. Lebih kurang dalam setengah jam lah kami akan singgah kat sini. Kalau perut dia dengan nasi lemak dan juga ayam, dia pilih port ke depan ni. Kami ni nak breakfast sekejap ni lebih kurang dalam 10 macam tu lah dekat port Lepak Johor. Dia on the way nak ke Canberra ni lah. Adat dalam raid pasti akan ada suka duka. Dah jadi tradisi sebagai seorang rider. Ianya terjadi apabila salah seorang rider kami mempunyai masalah sedikit sewaktu dalam perjalanan. Tembak apa tu? Ya tu madah. Weh, Zul pun guncang lah kan. Patut rasa goyang ni. Nyamuk dah dah. Betul tu. Jangan betul tu putih terang ya. Bukan maaf tadi tak letak. Ada masalah sikit. Antai motor rider semak putih. Okey, kami sampai lah dekat kedai pomen, tapi kedai pomen tak buka tu. Dia pergi sembayang sat. So kita tunggu dulu lah. Tunggu, token ni tak meh juga. Jadi kami buat keputusan untuk cari kedai yang lain. Cari, akhirnya jumpa juga kedai yang buka. Sebab sewaktu kami pergi ni adalah hari Ahad, kebanyakannya kedai tutup. Setelah selesai membaki segala kerosakan, kami akan teruskan perjalanan. Jadi kami patah balik ke tempat yang kami berhenti tadi, iaitu arena Sungai Perak. Adat apabila aku singgah dekat cacing minyak ni, aku akan fight dulu dengan brother Naruto ni. Tapi aku menang kali ni, aku berjaya putuskan tali kasut dia. Ini kasut kan? Kasut lagi depan weh. Saya phone nombor atau sebelum nak naik ke kamera ni. Ya lu, belum mana. Sewaktu kami mendaki untuk ke Cameron Highland ni, kami nampak satu kemalangan. Jadi aku harap owner ni tabah menghadapi dugaan dan dimudahkan segala urusan. Kami dah sampai dekat Port Lepak Jerung. Jadi kami nak lepak untuk makan kat sini ya. Sepatutnya kena makan pagi kat sini, tapi dah kami sampai agak lewat ah. Pukul berapa? Pukul 1 tepat. Lepak makan kat situ dulu. Baru kami pergi check in. Jadi ni keadaan kedai dia tu. Pada hari kami pergi ni banyak gerai yang tutup, jadi kami tak banyak pilihan untuk kami makan. Bang, ambil kopi air tu. Bagi kau ni. Oh, nasi gabung, klepot. Nasi gabung. Bau. Tak ada orang yang nak kenal sangat. Kakak ni boleh lah, kalau siapa nak naik ke kamera dia boleh singgah lah kat sini makan. Tapi aku tengok macam pilihan power banyak, mungkin tak kena dengan aku punya target. Ikut di sini ada buat surau. Surau boleh memudahkan nampak nak semayang. Sedikit view daripada tempat ni ya. Tak tahu nampak ke tak. Bagi tengok dulu. Jom kami nak teruskan. Aku dah sampai dekat Kia Garden. Jadi kami nak tidur kat sini ya. Kami sampai dekat sini elok-elok sampai ke terus hujan. Jadi terus sini. Sekarang kami dah hutan dalam ni tu. Untuk penginapan kami memilih Kia Garden Mini Chalet. Untuk yang ni aku booking melalui Agoda dengan harga RM58 4 kupang. Dilengkapi dengan TV ya. Aku bawa powerbank, aku takut tak boleh nak cahan, tak ada plug point. Nasib baik ada.
Ini bumbung. Untuk mini shell ni kalau hampa walk in dengan harga RM80 pada hari biasa, kalau untuk weekend adalah RM90. Better hampa booking online. Tu kami tu dengan ladang. Kalau nak kata nak bobok tu taklah bobok sangat pun. Banyak je tak payah. Ni untuk mandi. Okey lah, dengan harga yang terdekat tu. Ni untuk serika, untuk nak lepak. Ni surau lelaki, surau perempuan. Dah sebelah petang pula sebab hujan ni, jadi kami jalan-jalan kat area kawasan ni ya. Untuk sebelah petang kami memilih untuk menjelajah Kia Farm ni saja, dan kami memilih untuk membeli makanan di sini. Makanan. Oh, dengan hujan ni kan lapang ni. Pada sebelah malam pula kami memilih untuk jelajah Tokyo Town, pergi ke sentrum night market dan juga cari makan untuk makan malam. Untuk hampa yang nak rasa macam vibe main salji tu, hampa boleh main ke tempat ni ya. Sampai dah dekat Tokyo Town Cameron. Tempat ni dia buka setiap hari dari pukul 10 pagi sehingga 10 malam. Kat sini yang kami nak main ni. Dia lebih kurang lagi 5 minit lagi nak ni. Habis dia punya tembok orang kata apa tu? Tembok dia punya saji pasu tu. Kami dah sampai dekat Tokyo, Jepun. Tokyo Sloop. Untuk hampa yang nak dapatkan vibe macam ni, hampa kena main pada pukul 8 malam sehingga 8.30. Mereka akan tembok selama setengah jam saja. Pelbagai makanan Jepun yang mereka berniaga dekat sini, tapi aku memilih untuk beli burger saja untuk aku tapau bawa balik. Setelah selesai jelajah Tokyo Town, kami akan teruskan perjalanan lagi. Itu dia ada Roblox dekat sini. Okey, kalau sampai dah dekat sentrum market. Apa benda yang ada kat sini aku tak tahu lah. Jom agak nak tengok. Seterusnya kami main ke sentrum night market. Dia lebih kurang macam Kia Farm punya berniaga. Ada strawberry, jagung, ubi dan juga goreng-goreng. Nak makan apa kat sini pun boleh. Tapi kami memilih untuk jalan-jalan dulu dan kami akan pergi ke Nik Ikan Bakar Dor yang berdekatan dekat dengan sentrum night market ni. Dah dekat tempat yang kami nak makan tu, iaitu Nik Ikan Bakar Dor. Kawasan ni dia ada macam mini compare lah, apa beli tiket kat sini. Aku tak ada cerita banyak, aku nak makan lah, lambang makan ni. Jom tengok menu apa yang ada. Untuk makan malam aku memilih Kota Kavu dan juga Kopi Ai. Menu-menu kat kedai makan ni dia lebih kurang macam kedai petani. Bolehlah hampa nak makan sebelum hampa balik tidur ataupun buat acara yang seterusnya pada esok hari. Alhamdulillah, setelah selesai kami makan dekat sini, kami pun pulang ke chalet semula. Untuk makan malam, aku pada malam ni dia burger je lah. Jadi aku makan malam tadi kat kedai tadi tu. Apa pun makan dulu sebelum tidur. Besok kita tengok apa lagi aktiviti yang kita akan buat.